ataupun baca surah Al-Kahfi, surah Al-Mulk, maka di situ sebagai satu lagi peringatan daripada Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perjuangkan hidayah yang ada dalam Al-Quran. Dan bagi kita tuan-tuan, apa pelajarannya? Kita tidak mahu jadi macam Bani Israel, diberikan Taurat tapi orang biasa tak faham. Tak faham. Dia berbeza tuan-tuan ya, kalau katakan Bani Israel yang ada Taurat hanya beberapa naskah dan itu dipegang oleh ustaz-ustaz mereka. Dan ustaz-ustaz mereka pula, apa yang berlaku? Dia tak nak ceramah semua. Dia ceramah ikut kepada, okey tuan-tuan hari ni nak dengar apa? Kan? Ataupun kalau katakan, jangan cerita pasal yang ini, nanti sensitif, jangan cerita. Dia ada sembunyikan sebahagian, yang lainnya dia ceritakan. Jadi, kebanyakan orang Bani Israel tak tahu pun apa itu Taurat. Dia amani sahaja. Dia angan-angan sahaja dia faham, beramal dengan Taurat. Tapi sebenarnya, apa yang ada Taurat? Entah. Jadi di situ sebagai satu peringatan tentang hadiah yang besar daripada Allah, solat kita Nabi kena ambil daripada atas, tetapi ada satu hadiah yang diturunkan kepada umat Nabi ini, kepada Nabi dan kepada kita. Namanya apa tuan-tuan? Pada ayat yang ke-83 Allah nyatakan, 82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Hadiah yang Allah berikan, yang Allah turunkan, Nabi tak perlu naik ke atas namanya solat, ya. Tetapi bila hadiah itu turun kepada Nabi sedikit demi sedikit 23 tahun, namanya apa tuan-tuan? Al-Quran. Al-Quran yang kita ada ini.